Okay, hari ni saya nak sharing macam mana apabila remote Cobra 7925. Biasanya model ni Toyota Altis atau Corolla yang pakai. Okay, dia jenis siren Macam mana kita nak set touch key hitam, ni master key, dan macam mana untuk kita dapatkan pin code untuk kita program remote pada akan datang. First kali kita on mini prop, kita connectkan dia. Okey, IC yang kita nak baca ni, nanti saya akan lampirkan dia punya diagram dia. Okey, kita masuk ke IMO. Kita ambil Cobra. Kita ambil Cobra 7925. Okey, kita menggunakan pressure. Sekarang kita read. Okey, kita ambil black ATK 1 hingga 3. Pin code F ni fast punya. Okey, pastikan button on dalam kedudukan IC nombor 1. Okey, start. Continue. Okey, macam ni tandanya kaki tak bersentuh dengan cantik. Okey, kita cuba lagi sekali. Okey, successful. Kita save and edit. Okey. Okey, kita ada nampak sini. Okey, dia punya pin code dia semua ada 8 digit Untuk satu remote, untuk satu touch key ni ada 8 digit. Sekarang ni kita tengok dekat data bermula dengan 0. Satu yang 0 ni ada dua digit dekat sini. Okey, 0 hingga 3 ni merupakan untuk yang nombor remote yang pertama, nombor touch key yang pertama. 4, 5, 6, 7 ni nombor touch key yang kedua. 8, 9, AB touch key nombor 3. Okey, C dengan D ni adalah pin code. Okay, jadi sini saya dah prepare pin code. Okey, sama. Sekarang kita nak masukkan master key, nombor master key yang ni. Just klik dekat 0. Okey, nombor dia 34. Okey, 76 07 29. Alright. Sekarang ni nombor yang kita edit 34760729. Jadi kita save. Kita tambah perkataan Cobra. Okey, done. Alright, kita back dan kita akan write balik data dalam, kita masukkan balik data yang kita dah edit tadi ke dalam IC
Okay. Kita pilih right. Ambil yang sama. Apa kita data ambil tadi, yang tu lah kita buat balik untuk kita masukkan balik data. Blade ETK 1 hingga 3 pin code F. Start operation. Select file. Ok, ni Cobra. Ok, Cobra. Right. Cucuk balik. Pastikan cucuk kena kaki dia. Ok. Bagi pressure. Start operation. Continue. Ok, successful. Ok, itu saja. Ok, kita try baca balik untuk mengesahkan sama ada benda ni jadi ke tak jadi. Kita read balik prosedur yang sama macam kita read yang mula-mula tadi. Ok, pastikan kaki masuk betul. Ok, start. Continue. Ok, kita tambah sini. Tengok. Ok, save and edit. Alright, sama tak? Sorry. 34760729 dengan pin code dia tadi 9122. Okay. Okay, step pertama kita dah selesai. Okay, step kedua kita nak menyediakan remote. Okay, ni kita pakai brand VVDI. Okay. Kita ambil remote program Cobra. Ok, ni 7925. Nampak? 77787925. Klik. Ok, kita sambungkan wire. Pastikan bateri cabut ya. Ok, generate remote. Ok, complete. Ok, seterusnya langkah ketiga kita nak program remote, nak matchingkan dia dengan alarm system. Ok, ni simulator untuk Cobra. Ok, on the supply. Kalau kita nak tahu touch key ni function ke tak function, ok, first kali kita kena pasang wire lah. Ok, cucuk wire. Ok, kita nak tahu touch key yang kita program tadi function tak function, kita cucuk. Nampak? Bila double clip ni, maksud dia ni sekarang ni alarm tengah aktif. Kalau nak deactivate, kita padamkan. Cucuk dia sekali. Ok, nak cari setting dia, kita perlu on off switch 3 kali. Bila kita off kali ketiga, lampu indikator akan menyala. Selepas tu, kita akan masukkan nombor pin 9122. Ok, bila kita on, lampu akan berkelip. Kita kira 9 kali mewakili digit yang pertama. Lepas tu kita off, kita on balik, lampu akan berkelip sekali. Kita off balik, mewakili digit yang kedua. Begitulah seterusnya ketiga dan keempat. Selepas tu dah off, kita on balik, kita cucuk touch key dan kita tekan lock unlock serentak sehingga lampu indikator yang ni padam. Ya. Okey, baik.
Sekarang ni, okay, ni alarm aktif. Kita perlu deactivate balik. Okay, kita tengok kita buat sama-sama. 1, 2, 3. Okay, menyala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 2. Okay, off. Kita on balik. Kita cucuk sekali. Kalau ada touch key, kita nak program touch key yang lain, waktu ni lah kita akan cucuk. Okay, ni kita ni, sehingga indikator padam. Okay, dah menyala. Klik tengok sini. Okay, ni dah masuk. Off. Kalau anda kata ada remote kedua, buat benda yang sama, lock unlock serentak sehingga indikator padam. Bila kita lepas dia menyala, tekan sekali. Kita off. Kita test. Alright. Unlock. Okay, dia butang yang sama untuk lock dan unlock.